Sekolah menengah tingkatan 1 dah buat gitar dah? Dah. Sebab tu bawa gitar berani Mula-mula cikgu tak bagi. Oh, macam tu lagi? Saya cakap nanti gitar kena curi kat bilik asrama. Saya bawa gitar tu, itu je alasan dia. Itu alasan. Bawa pergi kelas. Bawa pergi kelas. Tapi letak belakang lah. Main juga. Main juga dalam kelas. Memang degil betul lah dia. Tapi masa cikgu tak ada lah. Tak ada. Kadang-kadang kita kat sekolah tu, dia biasa bahasa Inggeris. Dia ada English, singing in English. Okay. Jadi saya lah seorang gitarisnya. Cikgu tu bawa gitar, saya pun jam dengan cikgu. Wah, itu dia Jadi kebiasaan dia dalam seminggu tu mesti satu hari di kelas dia nyanyi bahasa Inggeris. Jadi sekolah tu pun banyak yang pandai bahasa Inggeris. Salah satunya cikgu tu ajar budak-budak yang tak nak nyanyi. Jadi yang nyanyi tu kena nyanyi juga tiap-tiap minggu.